Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak review sikit motor keluaran CF675NK. Tapi sebelum tu aku nak minta hangpa semua like dan subscribe aku punya channel. Alright guys, so kalau kita tengok dekat sini, ini adalah motor CF 675NK yang berbentuk naked. Okey, ni naked bike. Kalau SR dia sport bike. Okey, dia berbentuk sport bike. And then kita sebut pasal enjin motor ni dulu. Okey, untuk enjin motor CF 675NK ni dia berkapasiti 675cc. And then untuk horsepower dah. Horsepower dia tak silap saya around 90 horsepower lah. Okey. And then untuk dia punya torque dalam 70 Newton meter torque. Alright guys, so dia main dengan enjin 3 cylinder ataupun 3 piston. So bunyi dia agak kasar sikit berbanding dengan 4 piston dan bunyi dia lagi kuat. Lagi deruman dia tu lagi bising kalau tukar exhaust. Even standard exhaust pun, stock exhaust pun dia dah agak bising juga. Ni kalau tukar exhaust, kalau kita tukar exhaust ni rasa lagi memarahkan jiran-jiran yang ada kat dalam rumah tu. So insyaAllah yang tu next kita akan tukar exhaust. Stay tune dengan kita punya channel. Okay. Alright guys, so kita pergi ke bahagian motor CF675NK ni. Kalau kita tengok lampu dia, dia main dengan LED lampu dia. Okay. Bagi aku ada handsome dia sikit, tapi ada setengah orang dia kurang sikit dengan lampu dia ni sebab dia macam alien. Alright. So tapi bagi aku okey lah, nice lah. Dia dengan my colour nado grey macam ni. Ni colour nado grey ke apa, tapi aku nampak macam nado grey lah. Lawa lah, handsome lah, kena lah dengan dia. Kat bahagian depan kalau kita tengok standard, dia punya size tayar 120 70 17. Okay. Lepas tu kalau kita tengok dekat braking system, dia main dengan sistem braking Jejuan. And then dia ada brake cooling untuk model ni. Ni kata keluaran terbaru ni, model-model era baru ni. Siap ada cooling brake. Untuk motor-motor Japan tak pasti ada ke tak ada cooling brake ni. Bagi aku okey lah. Motor China ni dia buat siap ada cooling brake dekat bahagian ni. Alright guys, so kita pergi pada bahagian belakang tayar motor CF ni. Dia main dengan size standard dah 180 55 17. Ni yang dia bagi tayar standard. Tapi apa yang aku nak beritahu, tayar standard dekat CF675 ni dia main brand Migra S3N CST. Daripada CST. So tayar ni quite okey juga dekat panas. Kalau kita main time cuaca yang panas, dia memang performance dia memang grip kau-kau lah. Okay, ini adalah feedback daripada kawan-kawan dan sekejap lagi kita akan test pula sebetul-betulnya tayar ni macam mana. Okay, tapi kalau kat dalam hujan, tayar ni dia agak kurang sikit lah. Dia macam ada geli-geli sikit dekat situ. Alright, so kita pergi dekat bahagian braking system dekat disc ni. Depan dan belakang motor CF ni yang best, dia ada ABS. Memang very up to date punya motor tau. Walaupun dia brand China, tapi aku puji apa yang ada dekat dia. Dengan suspension dia my brand KYB . Tak silap aku dia punya ketinggian 144. Okay, adjustable. Itu yang best tu. Alright guys, so kita pergi kepada bahagian kokpit motor CF675NK ni. Kalau kita tengok dekat bahagian kokpit ni, dia ada meter dia canggih tu. Dia main 5 inci macam dengan Android player tu. Walaupun Android player besar sikit, tapi dia ada dekat motor. Tapi yang aku tahu sistem yang ada dekat dalam motor ni agak canggih. Dia ada indikator yang bagi tahu tire pressure, bagi tahu pasal enjin motor ni okey tak okey, tak silap aku lah. Okay, and then dia boleh connect dengan phone. Siap boleh buka Waze lagi dekat motor ni. Itu yang best. Dia punya tahap kecanggihan yang ada dekat motor ni. Features dia lah. Okay. So kita tengok motor ni pun dia main dengan damper, steering damper. Tu pun best. Kat motor-motor lain tak tahu ada ke tak ada. Mana dah dapat harga bawah 40,000 complete semua bang. Pergi tukar exhaust settle. Alright guys, hampa ingat dekat skuter hampa ada charging port. Motor naked pun ada charging port dekat bawah ni. Dia ada
USB dengan Type C. And then sebelum saya terlupa, yang paling best, dia ada quick shifter untuk upshift. Itu best bang, mana nak dapat. Bawah 40,000 dapat complete macam ni. Alright guys, so dekat motor ni yang kita dah tukar lah, bukan buat penambahan, kita tukar daripada segi side mirror dah. Lepas tu bubur lah sikit phone holder, mana tahu esok terdesak nak buat dalam move. And then kita dah tukar dah dia punya ekor. Ekor standard dia mana boleh pi bang. Pakailah motor apa pun mesti tukar ekor punya. Itulah wajib. Dan keseluruhan tukar benda ni, side mirror, tukar ekor, tambah phone holder, tambah 5 horsepower, tu yang penting. Alright guys, so kita nak bagi dengar dulu bunyi standard CF675NK ni. So let's go. Tapi mesti hampa nak tahu top speed dia berapa. Betul tak?